biasanya kita main badminton kebanyakan tu akan injury akan daripada kaki lah. So mestinya nak ambil satu kasut insole yang ada protection yang banyak. Okay guys, so hari ni I nak share dengan korang ni kasut insole terbaru daripada Print ni. Tapak kasut ni dia ada 7 material yang lain-lain combine sekali dalam shoe insole ni. So tapak kasut insole ni yang first layer dia adalah yang itu antibacterial punya material. Dia akan tahan busuk, lepas tu tahan you punya peluh. Okay, dia ada itu peluh punya absorption. Yang function kedua tu adalah yang ini EVA punya shock absorption. Tu dia actually dia guna untuk protection bila kita you punya landing ataupun pergerakan akan terlalu banyak time tu, dia akan bagi you satu kaki punya protection lah. Yang layer ketiga tu adalah TU full support daripada arch you. So tu boleh nampak ni dia punya size, dia memang sesuai untuk semua orang punya kaki, dia punya size dengan dia tak akan licin sangat. So layer yang keempat ni dia adalah CPU punya anti hilasan punya teknologi. So masa kita pergerakan tu, yang ni dia boleh bagi kita fully support untuk bila you buat left and right lah. Yang part ni yang warna hijau ni dia adalah ESA punya anti-absorption punya material. Sebab badminton ni, sports ni dia memang sports yang sangat ekstrim untuk semua orang lah. Akan advise semua orang boleh dapat satu kasut yang okey sikit, lepas tu you boleh ambil satu shoe insole yang memang ada support untuk you punya kaki. So boleh ke tak you percaya, actually dia ada 7 material dia campur semua sekali. Lepas tu dia harga dia saja RM30 ke bawah.